Betul ke kalau kita pecahkan dara, kita kena tanggung dosa dia sampai bila-bila? Apakah Allah ampunkan dosa zina saya yang terdahulu? Semua dosa Allah akan ampunkan, tapi liman yasha, melainkan dosa syirik. Maknanya dosa besar mana pun, dosa berzina, dosa berjudi, dosa apa lagi, banyaklah, minum arak, isyak dadah, dosa-dosa besar. Okey, kita tak minta ampun, tak taubat, sampai mati, akhirat kalau Allah nak, Allah ampunkan juga. Itu maksudnya. Cuma saja Allah tidak akan ampunkan kalau tidak taubat, dosa syirik. Baik? Tapi kalau taubat, Allah ampun juga. Contoh, orang kafir bertaubat, dia masuk Islam, ampun mereka. Jadi dia mati dalam keadaan minum arak, tidak taubat. Mudminul khamri namanya. Orang yang mati tak sempat taubat, minum arak. Di akhirat, boleh jadi Allah ampun, boleh jadi tidak diampunkan. Kalau tidak diampunkan, diazab sekadar mana masa yang Allah saja maha mengetahui. Tapi tidak kekal dalam neraka kerana dia mukmin yang asli, mukmin yang derhaka. Tapi Allah nak taubat, boleh. Siapa? Liman yasha, orang yang Allah kehendaki. Sebab tu bila dikatakan anak haram, orang katakan anak haram tidak masuk syurga. Ulama ihtimal tu, hadis tu tak sahih. Cuma kalau sahih, maknanya ialah anak zina yang mengulangi perbuatan ibu bapaknya. Anak tu tak salah. Yang salah siapa? Ibu bapa. Ibu bapa tu kalau tak bertaubat. Kalau sudah bertaubat, Allah terima tak? Terima lah. Atta ibu ani zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa, kaman guna huruf tamsil seperti mereka, sama lah. Nampak? Mana sawak, mana sama. Sama juga dengan orang yang tidak ada dosa tu. Apa maknanya? Maknanya orang yang bertaubat, Allah terima taubat dia, maka dosanya sudah tidak ada. Nampak? Bila dosa sudah tidak ada, Habibullah, Allah kasih. Nampak? Okey? Ada seorang laki-laki, Imam Ghazali cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey? Dia ni hero lah. Memang hero sungguh lah. Orang Islam tapi tidak beramal. Dia kerja dia judi, minum arak, zina, curi. Tak? Orang panggil pak tapang. Cukup pak dahak. Judi, minum arak, zina, curi. Bila dekat nak mati, dia mari mikir. Tangan pegang botol arak. Dia kata, mari dalam hati dia, banyaknya aku lara, dia kata. Bukan, aku rasa bukan untuk tujuan ni Allah ciptakan aku. Dia pun kata, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Dia pun mati. Bila mati, orang dak cara, dak tanam. Orang kampung suka dia. Buat pesta dia mati. Pasal jahat kan. Faham tak? Dari muda sampai ketua. Judi, minum arak, zina, curi. Nampak? Contoh kata dengan ayam kan ngegok-gok ambil. Lagi. Nampak curi. Jadi bila mati orang dah suka lah. Faham? Orang suka lah. Jadi dia ni umat Nabi Musa. Jadi katanya Nabi Musa diwahyukan kepada Nabi Musa bahawasanya lelaki ini kekasih Allah. Bukan sebab dia buat dosa 4 kali tu, sebab dia sudah bertaubat. Faham? Bila dia bertaubat, dia jadi wali. Bukan wali mana wali kabir, wali besar tu kita duk cerita wali tak. Wali dengan makna kekasih Allah. Allah kasih. Yang Imam Nawawi sebut, kullu mu'min waliyullah walau kana fasiqa. Setiap orang mukmin itu kekasih Allah walaupun fasik. Maksudnya kerana syahadah yang dia ada. Dia bertaubat kepada Allah, Allah pun sayang dia. Ni yang kata at-taibu ani zambi habibullah. Siapa yang sudah bertaubat daripada dosanya, maka dia kekasih Allah. Bukan kekasih Allah macam Nabi Ibrahim itu Khalilullah.